Okay, sekarang ni saya berada di kedai jualan langsung syarikat daripada USA, iaitu Manaluka. Tengok, Manaluka. Ini company daripada Amerika ni. Dia macam Amway, popular je lah. Tapi rasa company ni company yang paling besar lah, paling popular di Amerika Syarikat lah. Kira rasa bertuah lah dapat tengok company yang besar-besar macam ni. Manaluka. Cuba kalau tengok check dekat internet, ada tak brand Manaluka ada. Ini di Malaysia tau, bukan di Amerika tak, di Malaysia. Ni barang-barang dia. Ni barang-barang mungkin orang tak tahu lah produk apa ni. Ni macam Enway lah. Tengok. Ni pun ada juga ni. Ni pun ada. Tapi produk dia bagus lah. Dia kalau nak ikutkan dia dengan Watson, sama aja. Tapi Watson jenama sendiri. Ni brand daripada luar negara dia, daripada Amerika ni. Brand ni dah lama masuk, lama dah, 2007, 2008 ni lah. Ada sign dengan Monavi. Tapi Monavi dah pergi, dah tak ada dah di bangsa. Ni di bangsa lah, masih lagi kekal lagi. Manaluka. Ini company luar negara ni. Ini betul-betul company luar negara daripada Amerika. Bukan saya main-main ke apa. Ni dia punya tempat dia. Ni